Rakyat tidak puas hati dengan parti politik menyebabkan 596 pencalonan termasuk ramai calon bebas bertanding untuk 73 kerusi. Ramai yang masuk gelanggang bukan kerana mengejar kuasa tetapi untuk memperbetulkan keadaan, termasuk Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Itu tegas seorang pemerhati politik yang menyifatkan fenomena ini menunjukkan ketidakkepercayaan rakyat terhadap parti politik tempatan dan masyarakat Sabah sendiri sehingga menyebabkan mereka terpaksa masuk gelanggang. Fenomena ini nyata dalam kes Pandikar dan isterinya Diana Diego yang diumumkan sebagai calon GRS tetapi diserang tuduhan tamak oleh pemimpin gagasan. Arsid Sedi melalui mesej WhatsApp tular. Ini grup gabungan rakyat Sabah diwujudkan adalah untuk kita orang semua simbang-simbang sebagai pemimpin JRS. Jadi jangan ada yang tidak dapat bercalon itu, kamu kasih lepas kamu orang punya kegeraman di sini. Jangan buat begitu. Jangan buat. Kasih nampak kamu punya tidak kematangan. Bagaimanapun, Pandikar menafikan tuduhan itu dan menyifatkan serangan tersebut sebagai provokasi dan sabotaj politik. Dalam pada itu, bagi pemerhati, Pandikar yang merupakan bekas Speaker Dewan Rakyat serta pernah bekerja sebagai seorang hakim, diyakini memahami hak demokrasi rakyat dan struktur politik negeri. Justeru katanya, Pandikar layak untuk bertanding kerana beliau mempunyai pengalaman serta dilihat mampu membela nasib rakyat di kawasannya. Sementara itu, senada dengan pemerhati, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan ramai dalam kalangan rakyat yang sudah tidak puas hati dan hilang kepercayaan terhadap pemimpin politik Sabah. Kerana sudah ramai yang merasakan tertekan. Oleh sebab itu ramai yang mahu bertanggungjawab demi masa depan rakyat. Tegasnya, fenomena ini tidak berlaku sebelum ini kerana rakyat tahu bahawa kepimpinan kerajaan negeri yang ada ketika itu lebih dekat dengan mereka. Sementara itu, Bendahari UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur atau Kunan tidak menahan amarahnya terhadap pemimpin politik Sabah yang dianggap mengkhianati rakyat sendiri. Beliau menegaskan penduduk Sabah perlu membuka mata dan menilai sejarah politik negeri itu sebelum menentukan pilihan pada pilihan raya negeri ke-17 PRN17. Katanya parti-parti utama seperti GRS dan Warisan yang kini memerintah negeri berkenaan lahir daripada kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional BN diangkat oleh akar umbi hingga menjadi menteri dan diberi tanggungjawab penuh oleh pusat. Namun sindirnya hasilnya amat menyakitkan pemimpin politik Sabah ini menjadi kaya raya melampau manakala anak bumi Sabah terus ditindas, terkongkong dalam kemiskinan dan keterbatasan. Tegas Kunan, perjuangan pemimpin politik Sabah yang dahulu diikat pada akar umbi kini dilupakan begitu sahaja. Malah tindakan Datuk Seri Haji Jin Nur dan Datuk Seri Muhammad Syafiq Afdal bukan saja melompat parti, malah menggigit tangan yang pernah menyuap mereka ibarat kacang lupakan kulit. Lebih pedih lagi dakwanya tuduhan bahawa BN kononnya dinosaur politik hanyalah sandiwara murahan, sedangkan hakikat sebenar adalah mereka yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terbesar kepada parti dan rakyat sambil mengaut kekayaan pribadi dan memanipulasi persepsi untuk melidakkan jasa UMNO dan BN. Dengan lantang, Kunan menyatakan pembangunan Sabah tergendala kerana ketidakcekapan pemimpin negeri itu sendiri. Beralih ke rangkuman PRN Sabah, gempar di Dun Silam apabila calon Pakatan Harapan PH Abdul Halim Siddiq Gulam Hassan mengumumkan penarikan diri daripada bertanding dalam pilihan raya negeri PRN 17 Sabah selepas keputusan yang diumumkan pagi Isnin. Abdul Halim menegaskan langkah itu diambil atas kehendak pribadi tanpa tekanan pihak luar. Katanya demi menjaga keharmonian politik serta hubungan baik antara PH dan rakan kerjasama di Sabah, terutamanya menjelang pertembungan sengit di Kerusi Silam. Walaupun tidak lagi bertanding, Abdul Halim berikrar untuk terus mengangkat suara rakyat Silam dan Lahad Datu sekaligus menyumbang dalam apa jua kapasiti bagi memastikan pembangunan serta kebajikan penduduk di kawasan tersebut terus menjadi keutamaan. Pencalonannya sebelum ini mencetuskan kejutan apabila beliau pernah bersedia berhadapan dengan calon Gagasan Rakyat Sabah GRS Datuk Misma Apedullah.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penting pengeluaran kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN17 Sabah pada Isnin. Menurut kenyataan SPR, proses ini meliputi penyediaan, semakan dan penyusunan kertas undi sebelum dihantar kepada pemilih yang layak. Dalam laporan SPR, 3 kategori pemohon dibenarkan mengundi pos iaitu kategori 1A bagi pemilih dalam negara, kategori 1B bagi pemilih luar negara dan kategori 1C bagi anggota agensi atau organisasi yang tidak dapat hadir pada hari mengundi. Jelas SPR, kategori 1A termasuk anggota dan pegawai SPR, petugas pilihan raya, anggota polis dan tentera serta petugas media yang aktif meliput sepanjang tempoh pilihan raya. Manakala kategori 1B merangkumi pemilih yang menetap di luar negara dan kategori 1C diperuntukkan kepada anggota agensi atau organisasi yang tidak dapat hadir pada hari mengundi kerana bertugas. Dalam pada itu, SPR menetapkan 29 November sebagai hari pengundian rasmi bagi PRN17 Sabah dan pengundian awal berlangsung pada 25 November.